Fish nak pergi hiking tapi hiking sheet tak ada lagi. Alia, apa yang cakap sorang-sorang tu? Nak pergi hiking tapi hiking sheet tak ada lagi. Siapa cakap tak ada? Nah, ambil ni. Wow. Yang bagi aku tau. Ambil lah. Aku dah banyak lagi tau. Wow, yang ni mesti daripada hutan king kan? Memanglah, semestinya lah hutan king. Tapi macam mana nak buat dia? Sebab pendek je. Tak apa, jom kita buat sama-sama. Korang dah beli hiking sheet daripada hutan king tapi mesti keliru kan macam mana nak guna. Kecil je kan? Tak apa, untuk video hari ni Ali nak tunjuk cara pemasangan dengan kita punya foldable hiking stick ni. Okey, kalau hampa beli hiking sheet daripada hutan king, hampa akan dapat sekali dengan dia punya storage bag macam yang kita tengah pegang sekarang tau. So, untuk cara pemasangan dia, hampa tinggal buka sahaja bag ni. So, lepas dah keluar daripada dia punya bag, akan dapat macam ni tau. Actually, dia dah bagi tau instruction dekat sini untuk cara pemasangan dia. Tapi Ali masih lagi nak buat video, nak terangkan dekat hampa macam mana cara pemasangan dia. First step, korang buka sahaja strap dekat bahagian sini. Dan biar sahaja dia macam ni, dia akan bercantum sendiri tau daripada yang tengah dan ke bawah. Lepas tu, dekat bahagian bawah ni, dia ada perkataan down strap. So, korang tinggal tarik sahaja dan cantumkan dengan yang tengah sampai nampak button hidden. Dah siap, tapi mesti korang keliru kan? Kenapa masih lagi pendek? Jangan risau, dia boleh lagi adjust. Okey, untuk cara adjust dia, korang nampak tak? Klik dekat sini, korang tolak sahaja dia dan tarik sahaja dia sehingga nampak instruction stop dekat sini. Lepas tu, korang lock sahaja dia macam ni. Dah tinggi, so dah boleh guna. Kalau korang beli, korang akan dapat cap dia. Lepas tu, korang akan dapat rubber dia ni. Kalau korang buka rubber dia ni, korang akan dapat permukaan yang tajam macam ni tau. So, kalau korang tak confident, korang boleh sahaja guna permukaan yang tajam ni untuk support korang punya berat badan. And last sekali, dekat bahagian tangan dia kita pakai sponge tau. So, yang mana yang tangan jenis suka berpeluh tu, jangan risau, pegang ni dia tak akan mudah melecet. Dan kita bagi sikit dekat awak sekali dengan dia punya tempat pemegang ataupun tempat gantung. So, kalau korang berminat dengan kita punya hiking stick ni, jangan lupa dapatkan dekat bag tu dekat bawah sekarang tau. Sat, korang mesti tertanya kan, ada warna hitam je ke? Tak, kita ada pelbagai jenis warna. Kita ada warna hitam, warna purple, merah dan juga biru. So, korang bolehlah pilih warna apa yang korang suka. Bye-bye.